Cik Syahrin, setiap kali saya datang sini mesti saya terkejut. Hari tu mula datang nampak kosong. Lepas tu datang nampak penuh banyak. Ini datang tengok dah besar. So hari ni kita dah dekat tengah-tengah ladang kita ni. Saya nampak ada pokok kat depan ni. Saya tahu kita dah dekat tengah ni. Cik Syahrin ada nak cerita sikit. So yang dekat sini ni pokok apa dan apa berkenaan pokok ni, Cik Syahrin? Okey, baik. Ini seperti kita tengok keadaan tapak ni sekarang ni. Ni pokok terung. Kita tanam pokok terung dan pokok terung ni dah berusia dalam 3 nak masuk 4 minggu dah. Kerana ini adalah saiz dia pada usia 3 nak masuk 4 minggu dan pada usia ni kita dapat tengok di sini pokok terung ni dah berbunga dah. Alhamdulillah. Ini bunga dia. Di sini ada bunga lagi kecil. Okey. Maknanya jangkaan dia dalam masa sebulan dia akan berbuah. Maknanya dah ada bunga kat sini dalam jangkaan dalam sebulan dia akan boleh petik hasil lah. Sebulan lagi? Dalam sebulan daripada sekarang? Sebulan daripada sekarang, insyaAllah. Dan untuk maintenance, kalau kita tengok sini macam ada, ni dipanggil daun-daun antara celahan-celahan daun yang besar. Ni daun yang besar. Ada celahan daun di sini ataupun ketiak daun. Kita cabut, ni dipanggil tunas air. Tunas air tak apa ke cabut? Dia ada, tunas air ni ada kelebihan dan kekurangan dia. Okay. Kelebihan dia, bunga akan tumbuh di tunas air. Tapi kita bila terlalu banyak, dia terlalu semak. Semak akan mengundang penyakit, akan mengundang serangga, akan menyusahkan kita nak sembuh racun dan sembuh foliar. Jadi kita cabut, bersihkan supaya dia nampak kemas. Bila kita nak meracun ataupun sembuh foliar, dia akan lebih mudah kena pada seluruh daun sebab kita nak sembuh bukan saja atas, bawah daun pun kita akan sembuh juga supaya dia punya pokok sihat, insya-Allah. Ke tunas air ni ke sampah-sampah tunas ni kita tak boleh biarkan di atas tapak kita. Kita kena buang terus bakar sebab kita tak nak berlakunya pemindahan penyakit oleh serangga daripada pokok-pokok yang dah mati ni lah, daun-daun yang dah mati ni. Okay, menarik. Okey. Sekarang untuk video kali ni kita cerita pasal bunga dan tunas air. Tunas air saja. Nak tahu lagi banyak tentang pokok, nantikan video kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.